Lumpur, okay? Alright, jangan lupa follow channel kami YouTube. Right on Elizad Dawn. Sekejap lagi kita pakai ikat tali kat merah. Jangan terpukul sesama sendiri. Okay. Sayang apa? Jangan nak sayang dulu. Ni kita takut kahwin lain. Kahwin lain, mungkin ni bukan orang kahwin. Iniแป๊บเดียวแค่ดูว่าทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจ อยากบอกเหลือเกินว่าเธอ Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, episod yang pertama. Kita nak pergi mana bang? Cuba intro sikit bang. okay, Right on Elizad Dawn. Kami adalah, kali ni adalah episod yang pertama di dalam YouTube, Right on Elizad Dawn. Okay, kita nak pergi mana? Kita nak ke Phuket Bike Week dan ke Songkran. Wow. Perjalanan dianggarkan dalam 1000 km. Wow, 1000 Okay, km. so kita orang dah bergerak. Kita orang bergerak lewat malam dalam Okay. pukul 11-12. So kita akan sampai border dalam pukul 6 pagi lah. Okey, maknanya kita ride malam ni terus shoot ke terus? Ya, kita terus pergi Oh, ke hebat. Phuket. Terus pergi ke Saya Phuket. rasa ramai kot rider dah buat macam tu. So normal benda tu. So kita KL to Phuket, kita akan masuk border paling awal sebabnya kita nak elak queue panjang lah. Sebab biasalah Phuket Bike Week kan, kita selalunya dekat border tu ramai. Betul, ramai. Ramai. Jadi kalau macam dah tengah panas sangat, dah tengah hari tu kan, nanti kan panas sangat pula duduk atas motor. So kita Betul. masuk seawal pagi lah, tengah fresh. Tak apa. Kami tapak Apa? sorry. Kita nak pergi ke mana? Kita pergi next stop Juru. Juru. Next stop. Okay, kita nak isi minyak kat sana. Alright guys. So, let's go. Okay guys, ini adalah arena Bukit Gantang. Okay, hari ini saya nak memperkenalkan isteri saya, Elizad. Syaifuddin. Bukan lah, girlfriend. Minta maaf, ini adalah girlfriend saya. Girlfriend saya. Bahaya. I kan forever girlfriend you. My number one. So kita tengah One and only ke number one? Dia ada my dah tu. one and only. Dia ada dah tu, dia nak minta apa-apa. I will always love Dia dah pakat-pakat dah mengantuk kan. Asik. Okay, lagi 2 jam kita sampai dalam diriku ada dirimu satu. I will Tak, yang tu dah tertidur. Yang itu asyik betulkan dia punya oli tu. Yang ni tadi berhenti sebab apa? Sebab apa berhenti? Oli ni, kau setting oli kau lah. So dah turun sikit lah. Okey, turun sikit. So ngam lah tu. Sekarang 1:10. Border buka pun pukul 6 pagi. So kita masuk border, kita rehat, breakfast. Lepas tu kita akan terus shoot ke Phuket lah. Mantap. Ni sebenarnya ride Phuket Bike Week ni lebih kepada vacation ride lah. Betul. Sebab kalau kita ride yang macam yang berhari-hari, kita everyday kita ride. Betul. So kita shoot daripada KL ke Phuket direct. Lepas tu kita dah boleh bersantai lah. Okey guys, motor Ijaz ada problem sikit. Tadi saya tak boleh minta korang. Saya dah pulas sampai tak boleh. Dia pulas je. Pulas. Dia memang gila. Sebab dia Dia kat end je. Tapi macam ramai juga kena benda ni. Ya. Tapi lepas tu dia okey balik. dia terus gila. Okay, habis awak tukar apa? Tukar apa? Dia saya try. Dia check error code. Asal Cek error tak code. ni? Nasib baiklah ada mat error code. Dia nak tengok gear. Dia dah tak keluar gear dah. Tengok gear kat end je. BCM ada. Okey. Okay, saya cari. BCM dah. Okay, so Acong tengah settlekan problem ni. Tapi bagi saya macam ramai kena juga. Oh ya. Saya ada tengok YouTube orang dia Sebab pun masa last time masa kena, saya ingat kan sebab ni. Ambil gambar? Ya. Ambil gambar. ambil gambar. Ambil gambar. Ambil gambar. Error code dia. Di error code. Ada cool lah. Tapi ni dah history ni saya clearkan. Oh mantap Acong. Acong pandai juga main error code Baik Acong. Acong terus. Senang ingat. Aduh, tolonglah, janganlah baby. Tolonglah baby. Dah sebulan lebih dah sudah baby. Arah tak ada apa-apa. Saya rasa ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa Normal orang kena lah. Memang normal. Normal, benda ni normal. Dia tak ada isu. Dia tak normal lah kalau korang dah pergi 16 aku tak boleh pergi, motor tak boleh pergi ni. Selalu boleh kejar ni, tak boleh kejar ni, aku marah.
ada. Siap dah tak ada. Okay. Okay. Nak tengok Dah apa? tak ada, dah tak ada. Tak ada kan? Ha. Cuba start clear. Cuba start dulu yang. Cuba ni dulu. Sorry. Maksudnya jalan lah. Guys, kami dah berada di Chanlun sekarang ni pukul 4 pagi. So kita berehat sebentar di 7-Eleven, sementara yang lain tu Tengah tidur. berehat. Yang lain dah sadaqallahul azim. So, Saya tak sanggup nak tunjuk. Tapi tak apalah, kita je tahu. So kita nak tunggu border buka pukul 6 lah. Sementara nak tunggu Petropam buka pukul 6. Kita isi minyak dulu. Lepas tu kita turun masuk lah. Orang Malaysia yang naik kereta ramai nak masuk ke dalam. Sebab pesta Songkran tu. So ramai lah. Alhamdulillah kita telah pun masuk ke dalam Thailand dan kita berada di CPT. Inilah tempat kalau kita nak berehat sebentar untuk tidur ke apa kan. Okay, so guys, boleh spill sikit. Daripada pukul 11 malam tadi, so kita dapat macam biasalah, jadi orang pertama masuk kat border sebab tak suka nak queue kan. So sekarang kita nak cuci muka. Kita tengoklah breakfast apa yang ada. Ini ni PTT yang pertama yang awal lah kalau ke dalam Thailand. Maksudnya ni yang pertama lah. Awak macam tak pernah masuk pula Tak, awak dah sampai ke ulu tu. Tak, buat macam tak tahu. Manja. So pukul 8 Jadi kita tak tidur lagi. Kita tak tidur lagi, tapi saya nak share dengan korang. Selalu saya dekat PTT, saya makan apa. Okay, setibanya kita di PTT. Kalau ni pun okey. Yang ini ni. lepas tu makan dengan telur rebus. Oh, telur rebus. So okay, kita ikut style cara adik dulu. Cara adik. Saya punya tak ada. Hijabnya tak ada. Tapi ada tips tak? Sikit tips je walaupun tak ada. Dia kena ada telur rebus. Lepas tu tak boleh. Saya kena ajar saya punya. Nanti orang tak tahu. Nanti lah. Okey, nanti lah. Kau mana satu yang masak?
Okey, kita telah sampai ke Kuala Town Patalong. Jadi semua nak rehat sekejap lah. Nak rehat sekejap katanya. So kita nak rehat berapa lama ni? Untuk kita sampai rehat sini. setengah jam je. Setengah jam Okay. Dan kita terus sambung naik ke Phuket. So kita isi minyak lah. Lepas kita rehat kita isi minyak. Right. So Tapi kalau berhenti satu tempat tu jangan lupa ada semak-semak Tapi sambut. saya tengok Kita kena baca. A'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Kain sarung, kain soket. Kita akan teruskan perjalanan kita ke Phuket. Ini pantun yang pertama yang dia keluar sebenarnya. Daripada tadi tak ada pantun lagi. Okey, kita rehat dulu. Nak minum apa semua. Ramai orang-orang Malaysia paling ramai. Okay, guys. Korang jangan risau nak masuk Thailand. Alhamdulillah tak kena satu pun minyak. Tak kena beratur pun. Motor kita full. Lepas tu harga minyak ya? Harga minyak di Thailand 1 liter RM5.84. Ya. Kalau dikomparekan dengan harga minyak di Malaysia 1 liter RM4.27. Betul? Tapi kita Alhamdulillah di Malaysia kita ada subsidi 1 liter RM1.99. Okay. So kalau dekat Thailand of course dah jangan compare lah. Sebab Thailand bukan negara pengeluar minyak kan. Okay. Tapi yang pentingnya untuk rider-rider Malaysia nak ke Thailand, tak ada masalah, tak ada catur, dapat. Yeah. Tak panik pun, tak panik. Tak panik. Clear saja. Minyak kita keluar full tank. Alright. Okey, ini pesta apa ni? Pesta main air, Songkran. Awal lagi lah Songkran. Lah, sebab panas lah guys. Panas, Songkran. Kan, panas. Terlalu panas. Okay. Cara untuk menghilangkan panas dia. Ui, power kamera awak. Dia kena air lah. Awak nak orang kaya lah. Masukkan yang tu Bang, takkan kering bang? Bi, basahkan Bi. Tolonglah kejap kita nak lalu Bukit Bukau nak buat video. Tengok. Awal sangat Songkran. Serius lah kamera awak Bi kena air? Boleh. Mesti video lah. Saya nak buat video korang. Dek, kau simpan dia orang ni, Dek. Masuk, cepat. Okay, kita nampak ni sebab dah terlalu. Belakang. Cepat. Okay. Too hot.
Okay, Alhamdulillah. Selalunya kalau kita orang sampai, kita orang ada yang awal. Sebab kita nak elak apa? Kita nak jam. Okay. Sekarang ni dah pukul 5.30. Ya, 6. betul. Okay, tadi kat border malam tadi pukul 11. 11. Lepas tu kita sampai kat border lebih awal, 4.30 kita rehat kejap. Pukul 6 kita terus Shoot off. Okay, daripada border Kayu Hitam terus sampai sini. Alhamdulillah sempat sampai sebelum gelap. So kita tengah tunggu yang lain-lain sampai. Alright, so see kita you. nak tengok bilik pula Okay, let's check it out. Alright. Okay guys, Alhamdulillah kita dah sampai. Kita dah sampai sebelum maghrib maghrib dia. Yeah. Okay. Ni bilik kami. Kami memang suka ambil yang chalet. Sebabnya boleh bersebelahan dengan kawan-kawan. So untuk bilik, tanya abang lah harga dia berapa yang? Sebenarnya saya nak sediakan bilik yang mahal. Tapi Rizal suka yang chalet sebab kita boleh sebelah-sebelah nanti dengan kawan-kawan. Amboi. Supaya boleh berborak kan. Tipu. Abang dia selagi yang murah, dia ambil yang murah. Tapi Alhamdulillah lah. Untuk 4 malam berapa? 4 malam RM540. Okay. So semalam dalam RM140 lebih kurang lah. Okay, itu pun kita dah bersyukur sebabnya kita ada pool. Ya. So bilik kita pun yang Parking bestnya. motor pun senang. Yes, parking motor. Abang ni lebih pada parking motor. Okay tu dia. Chalet. So boleh sebelah-sebelah dengan kawan. So guys, kita nak mandi dulu. Lepas tu kita nak apa? Pergi makanlah dinner Alright. Assalamualaikum. Hari yang kedua kita berada di Phuket. Okay, so kita nak ke mana ni bang? Kita nak ke Pantai Phuket. Kita nak makan. Oh nak makan. Okay, boleh. Okay, so kita nak jalan-jalan kan. Sajalah kita pusing-pusing ke Phuket. Dia punya fish kan bersih kan. Laut dia kan bersih. Jadi kita nak mandi-mandi guys. Betul. So kita dalam perjalanan nak pergi ke mana tempat tu? Apa nama tempat tu? Patong Beach. Patong Beach. So kita sewa motor. Kita pergi ke Patong Beach. So kita memilih untuk satu motor senang kan. Weh, dah start ramai orang weh. Oh macam ni punya malam tadi tak meriah. Tu apa tu? Dia apa? Songkran. Oh dah start. Yes, kita dah sampai Phuket Baik-Baik. Sana dia ada, patutnya ada apa tu? Pintu gerbang. Tapi ni tak ada pintu gerbang, kita tangkap je lah tak backdrop ni Right? Yeah. Begitu. Okay, tempat makan kita orang selalu makan. Korang kena cari ni betul-betul depan ni. Dia tulis ni. Saya tak nampak ni Muslim Cemetery. Okay. Okay, korang kena cari. Lemak dia toilet lah. Lemak dia toilet. Ni coconut dia. Banyak, ada satu tak. Hello! Oh, jumpa kawan lama. How are you? Korang kena datang dekat sini. Okay. Assalamualaikum. Okay ni guys. Makanan dia. Pad Thai dia sedap. Boleh kenalkan dulu siapa ni? Okay. Ni kakak. Kakak dah berniaga kat sini dah lama. Rongkam. Okay. YouTuber mana? Yeah. Okay. Alright. We recommend all my friends here. Yeah. Nampak kakak dah pergi haji. Alhamdulillah. 3 times. Alright. Alhamdulillah. Kita makan lah. Alright guys. Harga dia pun ni je. Tak mahal pun. Very cheap. Very cheap. Very cheap and fresh. Okay, so dia akan panas. Selamat Hari Raya. Nampak abang? Crack the box Okay, dah boleh. Boleh. Apa atas dua semua kau buat. Dah kau makan order. Okay. Okay. Yeah. Baru masuk awal kan? Hari ni masuk order. Dia masuk lambat semalam. Awal pun dah banyak dah betul. So kita fikir selamatlah maju. Okay, so ni orang-orang Malaysia. Orang Malaysia yang kenal dengan Ijat lah. So diorang nak bergambar. Okay.
Ni. Lakon. Actress. Jangan actress TV. Okay, so tengok. Orang Thailand pun cari tau. Oh my god, 1 million. Siapa Elijah? Nampak? 1 million tu yang Okay Alice. So ni kedai Ijat dan abang suggest apa yang diorang makan. Nasi goreng. Nasi goreng dia. Sebabnya selain daripada makanan sedap, kita boleh menikmati pemandangan laut. Betul Tapi nampaknya pokok depan mata. So dia punya pemandangan tu 5 star. 5 star. Okay. Dan makanan sempoi dan murah dan yang penting sedap. Betul. Jangan lupa. Kita kena pakai apa? Kita kena pakai benda ni from ni adalah fashion baru saya. Ya. Saya akan pakai topi lagi saya akan. Macam nampak nampak macam muda nampak dia sayang tu. Okay, thank you. So, kita makan dulu dan sementara kita nak tunggu air. Okay, sekarang kita nak pergi main benda ni. So, Malaysia lawan Arab. Strategy consultant, both by profession, by training and by interest, and who I am as a person is someone who would like to do a net positive for society. Mainlah, main kat depan ni lah pasti. Paling banyak boleh buat. Oh, besok tak boleh naik motor. Nombor 39. 1, 2, 3, 24, 25, 24. Okey. Okey, 24 24. Peserta nombor 2 yang paling muda 39 tahun. Woi, mampus lah. 25 dah. 24. Kau ni 25 dah. 1, 2, 3. saya pun nak 4 dia. Saya pun nak. Okey. Atas kau berapa lah? 4. Ni 24. Okey. Ya. 24. Ada harapan. Okey, baik. Setelah main bola tampar, adik. Adik bawah. Okey, adik Okey. 1, 1. 2, 15. Awal. Okey, yang paling second tua. Air, kamu air. Kau suka bersukan, tak apa. Okay, saya nak buat kelainan sikit. Okey, orang silang kaki je. Kelainan ni saya sebelah. Okey. Aku malah layan kau ni. Okey. Serius air. 1, Okey. 2, 3. Serius air. Okey, power. Okey, peserta yang Power. abang tadi paling rendah kan? Abang 33, 15, 4, 24. Peserta yang paling tua. Okey, dia nak tunjuk yang betapa. Jangan cakap tu bang, OL. Yang paling Orang tu nama OL. O is gold. Dia selalu training kat rumah ni. Okey. 2. Oh, kau. Tengok. 49.50. 49.50. Aduh, dah pandai lama. Aduh. 48. 33. 15. 40. 20. 24. Tapi cerita dia, Cerita dia? kita cari paling rendah. Bukan yang sampai 40. Bang, apa cerita dia? Belanja air. Belanja air lah. Come on lah, crack the box. Order. Okey. 也别想和你抢了人，对着口袋口才人生热情。准备快一点， Malaysia. Ha. 请你介绍给Ya bang, nak cakap ke? Sekarang kita berada di jalan utama di
Patung Beach punya main road lah, menghadap laut. So kita nak pergi jajan. So kita Ya, bersih Ya. So kita pergi 7-Eleven lah. kita kecek 7-Eleven. Okay. Yes. Kita pergi beli apa tau? Nak beli burger, nak beli air, semua Lepas tu? kita akan lepak sampai malam. Kalau Okay. kita balik bilik pun kita tak buat apa-apa. Baik kita beli 7-Eleven makan lepak. Malam pun balik. Yes, betul. Guys, jangan risau. Jalan dia sangat bersih. Okay. Sini tak ada bau-bau pun. Okay. Sebab dia ada pool. Oh ni? Dia ada pool. Lawa ke? Dia ada pool depan beach tapi kita boleh lepak bawah ni lah. Hotel tinggi. Cuma tak boleh bersantai macam tadi lah. So kita dah sampai. Okay. Nak beli 5 beli pistol 299. Kalau dekat luar kita kena sampai 1000 apa dia kau kena? 1200 baht. Ya, ini semangat kita orang dah sampai dah ni. Tu dia. Siap free lagi. Ada ni bang. Bergaya. Letak iPhone. Serius ah? 299. Okay, jangan lupa guys. Okay. Okay jom kita ambil salah satu. Ada. Oh. Ni tank ni macam tu. Ni tank macam ni bang. Gigi. Tapi yang ni besar. Tapi saya suka ni lagi boleh buka tank dia. Ni. Nampak guys? Gigi tu. Nampak tu? 10 meter. 10 meter jauh mana? 10 meter jauh. Mana? Ni berapa meter? 10 meter sebelah ni. Tak cakap. Yang ni kurang-kurang ni bang 80 meter bang. Kau tu bagi tank besar. 80 meter. Ni tembak sampai Sabar. ke Kajang bang. Assalamualaikum. Hari yang ketiga. Guys, kita dah tak sabar guys. Ni kita nak. Ui, kita orang nampak. Siap dia ni. Cung. Jadi kita akan pergi perang Yes. So doakan kami lah. Cung. Bang, sekejap lagi Ini abang apa? Kita akan pergi berperang. berperang. So doakan kami lah guys, okey? Sekejap lagi kita pakai ikat tali ikat merah. Jangan terpukul sesama sendiri. Okay. Ini saya. Kita ada team. Okay. Okay, mari. Alright, jom. Kita yang setia berdua. He wanna see what I got. I don't got time for the talk. So why would you think I would stop? Walk in the spot. He wanna see what I got. I don't got time for the talk. So why would you think I would stop? All of my girls in the back, yeah. We can't count up a stack. Guys, kita dah sampai ni Phuket Bike Week. Kita dah orang tengok 5 tahun straight kot. Kita orang kat sini je. Ya. So, inilah masanya untuk kita pergi ni berperang. Yang geng-geng yang ada. Sama tu kita nak bergambar. Tempat wajib dia adalah di bawah tu. Bila gebang. Bila gebang. Hadir Okay, Hussein. let's go. Okay dah, cepat korang masuk. Cepat. Pergi. Tak selfie juga. Sekejap, sabar. Sekejap. Air. Okay dah, masuk. Ni kita hari yang pertama. Kita dekat ni. Hadir Hussein nak Phuket. Okay. So, kita... tu dia. Ni lagi. Ni lagi tau. Cepat boleh Power yang gila. Okay, alright guys. So, kita lepak kat sini dulu, kita pergi makan. Lepas tu nanti baru kita bergerak, okay? Okay. Macam ni. Dia dah kena tembak. Sebab nak buat konten lepas tu. Aduh. Tadi dia tembak awak. Dia tembak aku ni. Aku pakai orang punya. Ni kat sebelah lantern. Okay. Yes. Nasi goreng seafood. Kita makan lagi kat sini. Pedas. Pedas. Dia apa? Okay guys, ni dia. You guys kena cari kat sini. Food ice cream. Yeah, good ice cream. Itu dia. Hello guys. Okay, sekarang ni kita baru duduk kat sini.
Kejap lagi baru kita main tembak-tembak. Tapi kita sekarang ni tengah fikir nak main jet ski ke kita nak jet main ski banana boat. Tapi dia bagi murah. Murah kita mesti main. Kalau murah jet ski lah. Mananya 2 Kalau lebih. Pasro murah, I give you murah. Kalau Pasro mahal, I give you mahal. Guys, you guys come here. Here very cheap one. You can talk to brother. Your name? Soso. Soso. Kalau macam tu, Soso lah. Abah saya yang pertama di Phuket lah. Lepas ni saya akan pergi hiking pula. Hiking di... Mana aku nak ajak hiking ni kat Phuket ni? Okay. More tight. Tak tu I want more tight. Oh no, turun. Just safety. You name, Malaysia, hotel name, room number, signature. Sayang apa? Jangan nak ajak saya dulu. Ini takut kahwin lain. Kahwin lain, bukan orang kahwin. Ini naik Jet ski. Jet ski. Ini bukan orang kahwin dah. Orang kahwin. Sini Thailand takut kalau sign nanti kahwin lain. No. No ah? Promise ah? Promise. Okay, saya percaya. Tengok sikit. Malaysia. Kita kena berhati-hati guys. Dekat Thailand ni dia ambil kesempatan. Selalunya tak tambah para suami. Tiba-tiba je dah ada nombor 2. Thailand people. Amboi. Okay, jom. Sekarang ni kita nak main jet ski. 2 orang first. First. After? 1, 2. 1, 2, okay. I always be first and last. Jet ski no follow, okay? I understand. If you jet ski follow, you see. Yeah, I understand. Don't worry. He 25,000 no, but Jet ski, no. Very slow. Very like slow. Tortoise. tolong ambil ni. IG. Okay. Alright. Okay, all the best. Okay. See you. Support kawan-kawan. Support. Tengok air. Okay. Guys, kita nak naik jet ski. Okay. Kita dah pilih dah. Yang paling besar. Ya, paling besar. Semua sama je guys. Pergi main. Kepala. Wow. Okay. Hazar aku nak lahu makor ini wajah dia bina makor bun. Alright, jom. Tapi jatuh pada atur. Tadi laut dia hijau ya. Guys. Dia kalau bawa motor laju. Tapi kalau bawa jet ski macam kumpul. Abang ni penakut air. Laju lagi. Menyatu. Itu elephant. Nampak? Okay. Tempat main elephant. Very nice. Okay. Sana pun ada. Sana pun ada. Big elephant. Yeah, elephant. Yeah. Okay. Go back. Oi, very far. Very far. So far. Yeah. Jet, buat apa Jet? Ni dia nak buat konten ni tak tahulah ni kira bapak dengan anak sebenarnya dua beranak. Macam bapak dengan anak pun nak layan ni. Okey, mana? Sana ke sini? Okay guys. Sana kat sini sana. Okey. Baik. Makan dia. Okay, ni diorang nak buat konten.
Okay, konten TikTok. Okay, belum. Okay. So, director dia, Hari dulu baru aku kira. director dia Lizat. Right. Siap, 3 hari beri. Okay, jap. 1, 2, 3. Biar. Kita pergi, jom. Kita pergi. Tak jadi apa. Jatuh Okay, jalan. Okay guys, saya dengan abang kalau makan kita orang share selalu. Yelah bila bawa motor kan bila kita bawa motor kan kita tak nak mengantuk bila kenyang sangat kan. So ini adalah nasi goreng kita orang, nasi goreng wajib. Dia nasi goreng ikan masin ke, nasi goreng seafood ke tak kisahlah kan. Tapi kena ada telur dadah. Jap, kalau macam ni harga dia berapa? Kalau macam ni harga dia untuk saya anggap murah. Sebabnya abang yang bayar. Okay? Babe, berapa yang? Sayang, Dia berapa yang? jawapan selamat tu. 120 baht. Oh, Lebih kurang 120 dalam baht. RM14 lah. Ya okey lah, RM14 dapat nasi banyak je ni. Sebenar. Benar. Okay, So kita Ijat share. memang kalau first sudu tu memang suap kat abang lah. Ya. Pesudu tu suap dengan abang ialah lebih berkat kan. Ni, sisa-sisa suami kat sudu ni Patutnya ni tak baik kan. Belum gaduh. Kalau gaduh, makan macam tu. Okay, jom buat makan Okay. Alright. Woohoo. Guys, cuba tengok. Tadi kan dah main parachute. So, ini untuk harga sekarang dekat Thailand. Ni dia. Per person. Ni 2,000 ni dalam 220. 220. 220. 1.5 ni 170 lah. Betul. 70 macam tu. kurang. Okay. So ni harga-harga di sekarang ni. Tadi kita orang nak ni tapi kebanyakan kan kawan-kawan takut air. Yang lebih berani di atas darat saja. Okay, so ni harga dia. So yang paling ramai orang ambil apa selalu ni? Yang Jet kita ski. nampak jet ski kan? Jet ski dan juga ni Banana boat. banana boat. Kita patut nak main Storm. Storm. Ya kan abang, balance Storm. Storm kan? best. Betul. Tapi next Next. Alright. Abang ni apa benda ni bang? Okey, ini adalah ENF One Stop Center untuk insurans dan perlindungan semasa berada di luar Malaysia. So sekarang kita kat Thailand, so kita boleh guna dah? Boleh. Oh. Ini saya Radwan Izzaddon, kami adalah fully support ENF daripada dulu hingga kini. Alright, baik. Okey bang, kita nak pergi mana bang? Kita dah pergi ke dinner anjuran Petronas Sprinter dekat tempat Urban Hotel Yes. Let's So go. sambil-sambil tu kita buat persediaan lah. Persediaan. Okey, betul. Pasal dia boleh encong air. Pasal tak kena dulu. Air boleh encong.
tidur di danau. Penuh. Penuh juga. Terus tidur Tapi kat nak jadi pukul 7 petang. Hari Langkawi. Keluar. Masuk. Yang juga kan. Tak ada kata sikit bang. Saya rasa amat bangga sebab ada kat sini. Mari. So abang dengan Ijat dia tertarik dengan makanan kat sini. Okay. Makan beef stick lah. Beef stick. Dia kena medium. Medium rare. Ini suasana malam. So kalau kita tengok ada nombor plate Thailand dan juga nombor plate Malaysia kan. Ni apa Hadi? Jom tengok. Kau pernah tengok tadi? Kan? Nanti kan dia cam kau, nanti dia suruh kau beli. Sawadee-kap. T-shirt. Dia beli t-shirt boleh lah. Saya tak demo kan? Ini adalah cubaan kami untuk membeli jaket Harley Davidson. Iaitu yang ni saiz dia saiz L, tapi kita orang nak juga saiz M, so dia akan ambil dekat dia punya SQ, dekat showroom dia. So dia bagi good price lah. Kita ambil dua, kita ambil dua lagi t-shirt. Medium 2. Okay. Medium slim fit 1. Okay. Assalamualaikum. Okay guys, kita hari ni hari keempat. So kita nak pergi ke Phuket Bike Week. Kita dah pergi juga semalam. Tapi hari ni Atta dan juga Prof dah ada riding jacket Harley guys. Woo, so kita nak pergi ambil. Sebab apa beli kat sini? Sebab dia bukan sebab murah lah, sebab dia ada padding. Okay, dia sebab dia padding. Yelah, dia orang pula kaya macam mana pula. Banyak duit. Amin dulu. Amin. Sebab saya suka dia ada padding. Okay, so kita nak pergi collect riding jacket tu. Lepas tu kita nak pergi beach makan. Alright. Bang okey bang? Alright. Tak ada pantun bang. Kat sini abang tak ada pantun abang. Tak ada pantun Alamak. Ke nanti fikir dulu. Aku bagi otak aku. Pantun. 2, 3 kucing berlari, jom kita pergi. Okey ngam. Dari sini motor sini ah. KL lah. Oh KL lah. Ya. Sampai bila? Sampai ke hari yang ni. 2 hari lepas. 2 hari lepas. Gerak bila? Esok. Baru kita ajain dulu. Kita ajain lah. Allah, siapa awak? Ni. Okey, ada ni CV tu. Masa abang accident, budak-budak ni ada. Tolong ya Allah. Lepas tu jumpa balik kat sini ya. Okey. Ya. Pergi mana? Bike week Pergi bike week ya. Okey. Ada boot kat sana. Memang tangkap gambar ni. Saya collection semua. Dia datang masuk tahu belakang. Okay, hari dah malam, hari kita nak ambil jaket. So apa yang kalut ni? Tak, sebelum. Okay guys, hari ni kita nak merasmikan baju Atta dan juga Prof. Akhirnya dah dapat riding jacket guys, untuk keselamatan. So nanti kita ada ride yang lain lah. Okay, Ada yang ride yang penting lain, harga dapat murah. Masak ada ride yang lain. Masak Mana? Kita tengok gambar cuba gelap. Mana Prof? Kat dalam dah tak sabar lah nak tukar barang. Mana dia? Sekejap. Kau merek
Kami foto nak bijinya. Okay. Jumpa lagi ya. Bersilaturahim dengan kawan-kawan kat luar. Yang seronoknya daripada semua negeri kita orang buat kawan. Kita jumpa ramai. Lepas tu kita akan keep in touch dekat media sosial. So diorang yang akan update kadang-kadang. Kak, bulan depan ada event ni. Bulan depan tu seronok tu. Kan? Faham. Okay. Maknanya kalau kat Malaysia tak susah lah. Walaupun dekat Thailand pun tak susah. Ada ramai kawan-kawan kan. Ya, betul. Kita yang bestnya bila kita bawa tu kita terjumpa kat PTT Petropam, semua kita jadi geng. Dia tak ada motor sisi besar ke, sisi kecil ke, itu yang buat best tu. Betul. Allah bagi kami peluang ni berkawan dengan orang ramai. Bersilaturahim. Sebab mana dah tahu kadang-kadang doa kita tak terkena, tapi doa diorang yang diorang doakan mungkin tempat yang Allah nak bagi pada kita. Syukur. Okay, so guys, kita dah inilah Phuket Bike Week. So insyaAllah kita akan come back Phuket Bike Week untuk next year. So far setiap lawan kita tak pernah miss. Tadi organizer tadi kata bulan 4 lah. Bulan 4. Bulan 9, 10, 11 insyaAllah. 9, 10, 11 2027. Okay, so ini adalah penutup untuk Phuket Bike Week. Besok kita dah nak bergerak balik esok pagi, okay? Alright. Okay. Macam mana dah? Terjebak t-shirt. Tak, macam mana dah? Lepas tu ni tongkat saya sebab saya pergi rumah yang meja 100,000 tu, meja kayu yang 100,000 tu. Saya ada nampak dia pakai tongkat ni. Mana? Tapi masalahnya pelapis tongkat. Masalahnya harga dia tak 320 je. Ada 20% lagi. So saya beli je lah. Saya ingat saya tak nak buat lapis tongkat, saya nak buat lapis pinggan. Sebab dia ada logo Ali. Dia buat je dia beli satu. Padahal kat dalam tu banyak guys. Okay, esok tengok pakai Esok kita pakai. Alright. Get right. From Antique Company, Coca-Cola, Thailand. You go to buy with us. Also this thing you can get 100 baht with the ice and Coca-Cola inside together. Thank you for all bikers. Every MC in Phuket. Thank you Bang Thao Big Bike. Thank you Hero MC. Thank you Family Rider. Thank you PSC Phuket. Thank you Hero MC. Thank you Prayai Bike Club. Thank you Vegan Rider. Thank you Downtown Thailand. Thank you Vegan Rider. Thank you Muslim Katu Rider. Zodiac MC. Lucifer Wadi MC. ต้องขออภัยนะครับไม่ใช่ลายมือผม Sun Rider Road Eagle JK Rider โอ้เยอะจริงๆภูเก็ตดูทำไมเยอะแยะว่า MC เนี่ยร้านโมไซค์รวยที่หายเลยแบบนี้ร้านไก่ไม่เจาะจงให้เป็นร้านเลยเดี๋ยวเป็ดเขาใช้สิทธิ์พลาดพิงนะโลโก้ MC Local Rider นะครับ Lucifer Retail Rider Road Eagle The Killer ลุนโซ่ที่อาคารที่ยังไม่เห็นตอนช็อปทาวน์ MC ได้ยินไหมครับเขาได้ยินเสียงอาจจะติดขัดในการเดินทางนะครับเพราะว่าวันนี้วันต้องการจราจรนะครับครับก็อย่างที่ Sudah. Ni kawan-kawan 2 hari macam ni. ทุกอย่างเป็น Belakang. subject for if you go on the road and people they pay water and this is the 1 year 1 time. This is a happy time. When you come to Thailand for this time. Ni mau gelap mana boleh gelap. Ini baru kena garang lagi. Thank you. Good morning. Assalamualaikum. Okay, so kita hari yang terakhir Ya, hari yang terakhir kita nak pulang ke KL terus. Okay, sebabnya besok kawan-kawan semua kerja. Tapi macam biasalah, kita orang akan siap awal. Yang lain tu masih ada dekat bilik tu tengah bersiap. Call time kita pukul 7.30 lah dekat motor. So kita sekarang ni dah terawal. Kita nak cari breakfast check out dulu Alright. Okay.
cara-cara nak ikat bag. Abang dah awal-awal ikat dah. Itu dia. Okay, Tengah loading barang. Kita nak bergerak. Okay, insyaAllah kita sampai dalam keadaan yang selamat. Kita nak sampai sebelum gelap lah. Okay guys, kita dah nak balik ya. Kita nak balik dah. Okay guys, kita dah balik dah. Sahabat-sahabat Malaysia. Ya. Geng-geng, kita jumpa orang Malaysia guys. Malaysia. Jumpa orang Malaysia. So kita nak balik dah. Kita jumpa abang-abang Wali. Come. Oh, dia masuk juga. So tempat yang kita wajib singgah ni Holiday Division of Phuket guys. Okay. Semalam dia dah buka, ni dia dah tutup. So dia dah tutup, kita dah nak balik. Okay, kita dah balik. Kita akan berjumpa lagi di Phuket Bike Week next year 2027. Okay. Alright, Salute. Okay guys, jangan lupa ambil insurans setiap kali kalau kita nak masuk lepas daripada border. Okay, kita fully support ANF. Ialah one stop center untuk semua. Itu kita ada compulsory, voluntary, lepas tu kita ada 101 dan kita ada travel insurance juga. Dan mereka turut menyediakan bike warrior untuk loader. Alright. Okay. So tak perlu risau, perjalanan kita insyaAllah jadi mudah. Kalau ada apa-apa, just call je ANF. Alright, kita support, fully support ANF. Jack, kenapa Jack? Kenapa ni Mak marah? Bukan marah. Saya ni kalau pasal motor, saya tak tahu lah. Saya kecewa lah. Okey, apa yang jadi kat motor? Okay, motor saya bila saya pulas throttle tu, dia tak boleh pergi. Lepas tu dia pergi kat neutral je. Dia pergi 5 nak pergi 6 tak boleh, 5 nak pergi 6 tak boleh. Dia pergi neutral je. Okey. Jadi dia terbobok. Zek. So nak pergi check lah. So kita check lah. Sekarang ni Hali apa ni? Apa nama tempat ni? Hali Phuket. Sekarang kita berada di Hali Phuket. Hali Phuket. Sebab tu tempat stop dia orang ni, dia orang ada di pertengahan-pertengahan. Selalu kalau macam Hat Yai, Suratani, so dia ada Phuket, dia ada Bangkok. So far Alhamdulillah lah, in between satu perjalanan memang ada. So betul. Kalau ambil yang baru, warranty, jangan risau. Betul. Tapi dia buka pukul 9, kita orang yang pertama sampai. Kita memang selalu jadi orang pertama lah. Okay, kita check motor kejap Inilah kelebihannya beli motor baru Bila beli motor baru dia ada international warranty 2 tahun. Jadi motor Exxon dia ada masalah teknikal, year 5 G6 dia tak pergi. So hari ni kita pergi ke Phuket dealership untuk check it out. Betul. So kita buat sampai gear 8 lah. Betul. Ya. Daripada 6 pun 8. Buat sampai game apa dah? Saya nak buat sampai gear 8. Gear 8 guys. Okay, kita check dulu Sebab dia buka pukul 9. Masih awal lagi ni. Pukul apa sekarang? Awal. So dia punya horsepower 114. Bayangkan Low Rider ST dengan horsepower 114, body kecil. So body kecil, horsepower lagi tinggi daripada road glide tau. Sebab saya dah test motor ni dekat The Rock Track dekat Sepang itu, dia punya pergi saya tak terimagine, tak terjangkau ini Harley Davidson lah. Ya? Slimop Low Rider ST. Low Rider ST. 117 high output engine. Racun lah. Tapi awak tak payah Rider ST, awak dengan tujuan awak road glide lah atau CBO awak CBO lah. Kedai belum buka lagi. Kelang kabut orang ni nak kemas. Kabut. Kita selalu datang paling awal sebab kita nak check motor. Yeah. Guys. Kita buat satunya video tarian. Alamak. Bikers. Kita bikers kentang. Kita ikut yang lama je, tak apa. Okay. Kita macam ni. Bikers. Kita bikers kentang. Geram Simple. Okey tak? Dia tengah susah hati tu bang. Dia tengah susah hati. Dia ada. Saya benda lain saya okey. Saya jangan motor saya je. Dah ada warranty. Okay. Yelah, Tak tapi apa. nak bawa tu dia macam Dia terfikir-fikir bang. dia bobok-bobok. You don't worry, I take care of you nah. Oh, nah. I take care of her. Okey nah. Okey nah. Tak, kenakan sikit. Okey, Atta baru first time sampai. Dia baru first time sampai. Okey tak? Saya rasa amat berbangga kerana saya first time sampai ke sini. Alright. Dan saya dah beli dah baju dia. Dah 2 helai. Tapi saya tengok balik kat belakang punya bukan Phuket, Suratani. Serius ah? Suratani kita dah beli. Itulah saya tak perasan. Tak pernah. Okey, parts kat sini selalu diorang pasang sebab dapat harga yang lebih murah Banyak diskaun. Ya. Murah betul. dan harga dia saya tak nak compare lah tapi murah. Okey. So ni saya punya bos.
yang tangan kat belakang. Kalau dia pakai cap, nampak? Cap tengok sini. Ini bos. Pakai. Ni bos. Nampak? 131R. Maksudnya? Maksudnya apa? Oh. Maksudnya apa? Dia 131. Motor tak lari 1 million tu. Maksudnya dia akan beli. Ya, insyaAllah. Amin dulu. Amin. Tourism Thailand guys, kawan lama kita orang. Bukan Wali. What's your number? Come, take picture. Ni, take picture ni. Jom, take picture. Okay. Long time no see. Hey my friend, Luka Mali, selamat Hari Raya Rider Tourism Thailand. Okay. Guys, saya ingatkan orang Malaysia yang kena Alizat. Rupanya ini abang yang katanya daripada Naratiwat. Orang Naratiwat Thailand pun kena Alizat dah. Salut. Ingatkan orang Malaysia kena Naratiwat dah. Akak, nanti ada rezeki kita datang tempat akak, okay? InsyaAllah. Okey, doakan kami kak. Ya, Alright. Okay. Mana gambar? Mana? Bang. Hai. We love Thailand. Hello, kalau sawadikap. Alhamdulillah, kita buat berapa jam bang? Daripada Phuket sampai ke sini? Tadi Nak masuk Bukit Kayu Hitam dah. sekarang berapa? Tadi kita keluar 11. 9. Nilai. Tapi kita singgah Hali Phuket sebab kita Ada motor problem. ada motor problem. Tapi yang penting saya nak bagi tahu Allah memang lindung saya lah. Sebabnya saya punya gear 6 tak masuk-masuk. Gear 5 je. Tapi saya berzikir lah. Saya, ya Allah tolonglah lindung aku. Akhirnya sampai kat Bukit Kayu Hitam. Hello, okay. Semua steady bos. Okay. Air resah. Kenapa resah? Ada bos call ni. Oh, okay. Best ni makan. Ni memang biasa order macam ni ke bang? Ya. Ijat. We celebrate last day lah. Selalu sebelum kita keluar, ni dah tempat kita orang. Daging dia juicy, lembut. Saya akan ada daging bakar dia medium rare. Lepas tu ni sup perut. Super road. Sup perut. Selalu orang buat perut bakar asam tu kan. Ni sup perut. Okay. Abang ni susah sikit nak makan benda-benda yang payah-payah tapi boleh rasa. Bismillah. Macam terpaksa ke bang? Serius. Sedap. Korang kena cari dia betul-betul depan Vista Hotel. Assalamualaikum, right on Izzat Don. Okay, kami sekarang ni sampai di Caltex Sungai 2. Baru keluar daripada danau. Saya sebenarnya agak terkejut dengan peserta kita sebab dia bawa 103 Dia bawa 103 tapi dia boleh follow M8. Jadi So sebenarnya rempit lah. dia memang rider hebat lah sebab dia follow cucuk betul-betul belakang kita kan. Tak sangka lah 103 boleh follow M8. Ya, Dia tu. hebat lah dia. Betul. Hebat lah. Betul? Okay, so Jad, Ya. apa perasaan kita dah keluar Thailand Alhamdulillah, dalam masa kita- sekejap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ramai je. Dia bukan pasal sekejap. Yang penting keselamatan. Dia kena selamat lah pergi dan balik. Okey, janji selamat sampai. Kalau jangan cerita Biar lambat asal selamat sebab ada dekat rumah tu ramai lagi yang menanti. Yang menanti kan. Kau jangan sebut cepat-cepat sangat laju. Kita kena bagi kita kena educate orang dengan berhemah. Dengan ayat-ayat baik. Okey, yang bawa laju dia ni bukan. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai Rawang. Berhenti kejap sebab yelah nak bersalam-salaman. Macam raya pula bersalam-salaman sebab semua orang nak berpecah. Ada nak balik ke sana, ke Sinun, ke Hulu. Tapi ride kali ni memang Allah rezekikan saya selalulah. Saya rasa seronok di atas jalan raya.
bersama dengan mereka yang tak banyak kereta, tak banyak ragam. So kita tengok pula next plan kita, next ride kita apa. Tapi yang penting Alhamdulillah semuanya selamat. Walaupun motor saya ni mengajuk, tak boleh masuk gear 6 tu. Tapi gigih juga. Janji Allah pelihara. Okay, kata-kata sedikit pantun tidur. Okay, right on Izzat Dawn kali ni kita ke Phuket. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Okay gang, kita berpisah di sini di Arena Rawang. Okay. Okay, bye semua, okay? Okay. Dan saya ingin mengucapkan selamat. Saya ingin, I'm gonna miss my life partner lah, riding partner lah. Bye sayang. Okay, bye. Okay, Haji balik rumah hati-hati tau. You pun balik rumah hati-hati tau. Ya. Make sure sampai rumah Jangan dah balik rumah, you pasal balik Danok. You tu balik rumah tau. Okay Balik rumah, make Okay, sure. bye. Okay, bye. Bye. Elok-elok Okay, bye sayang. Okay, bye. Sayang rumah kita sama. Okay. Rumah kita sama. Bukan satu rumah. Kita satu rumah guys. Alah, dia dah balik daripada Thailand, feeling kata ada sesiapa kat Thailand tu. Okay tak, ada sedikit kata-kata tak? Oh, best. Ride pergi best, ride balik pun best. Tapi Yeah. saya suka balik. Sebab tak buang masa, dia relax macam tu. Kan. Okay. Tapi best lah. Thank you Ijat dan Abang kerana jemput saya buat apa? kali Memang kedua. ride kau. Memang ride bersama. Jemput buat kali kedua untuk balik ke kampung. Saya harap akan ada ketiga dan keempat lah. InsyaAllah dia akan ada banyak lagi lah. Betul. Kan dia Tapi saya baik je kan kat sana. dia tak ada banyak ragam, tak Ah. banyak kerena, tu yang senang tu. Betul. Okay guys, so kita jumpa next ride. Kita tengoklah apa yang ada. Yang penting jangan lupa follow YouTube channel kita orang, Ride on Izzat Dawn. Terima kasih yang support. Tu Prof tu apa dia buat lah. Oh Prof dia tukar nafas baru. Dia belanja saya guys. Dia tukar nafas baru. Apa tu? Malam-malam pun sanggup lagi buat. Prof dia tengah buat kerja. Prof, apa dia Prof? Tak boleh sebab skru dia top kuat. Terlalu kuat? Terlampau kuat? Tak boleh. So dia kena pergi pakai yang besar. Serius lah, terlalu kuat? Ya, Mungkin terlalu tangan kuat. sebab tangan kita pun daripada Phuket memulas. Tak boleh, nanti dia rosak. Okay. So Ayi pun nak balik, nak kerjakan wife dia. Prof, hadiah dari Prof. Awareness. Alhamdulillah. Ini performance ni F-Filter. Okay. Awareness. Ini pemberian daripada Profesor Azim. Yes, daripada Prof. Thank you Prof. Sama. Prof. Okay. So saya dengan benda ni saya takut Eliza semakin laju ke. Jangan. Kita jangan cerita kasi. Okay guys, jangan lupa follow YouTube channel kita orang, Ride on Izzat Dawn.